Saya lakukan dengan sebaik mungkin. Not perfect, banyak masalah. Tapi we listen. Kita compromise. Kadang-kadang saya tak setuju. Tak apalah, nak jaga kerajaan perpaduan ini. Kita sabar. Sebab apa? Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil. Tak ada rebut, tak ada terajang kawan-kawan, tak ada nak tepuk atap, tak ada nak rampas kuasa sebelum tempoh. Paksa ada pilihan raya awal. Tidak ada. Sebab itu negeri ini bangkit.